Setiap orang yang mahu kukuhkan kewangan perlu ada sekurang-kurangnya 3 tabung utama. Pertama, tabung kecemasan, iaitu simpanan tunai yang cukup untuk menampung sekurang-kurangnya 3 bulan perbelanjaan asas. Fungsinya untuk hadapi situasi contoh macam kehilangan kerja, ada kecederaan ataupun kecemasan keluarga. Kedua, tabung perbelanjaan besar. Di sinilah anda asingkan dana untuk tujuan seperti deposit rumah, pembelian kereta, pendidikan anak-anak atau untuk tunaikan umrah atau haji. Tabung ni dapat elakkan anda daripada berhutang setiap kali nak buat pembelian yang besar. Dan emas adalah instrumen paling sesuai untuk tabung ni. Yang ketiga, tabung pelaburan. Dana ni bertujuan untuk kembangkan aset anda melalui instrumen contoh macam saham, hartanah ataupun bisnes. Beza dengan simpanan biasa, tabung pelaburan ni akan bagi potensi pendapatan yang lebih tinggi untuk jangka masa panjang. Anda lekapkan 3 tabung wajib anda hari ini dan pastikan emas ni menjadi salah satu tiang kukuh dalam pelan kewangan anda supaya masa depan lebih terjamin dan bebas daripada tekanan kewangan. Untuk mulakan langkah pertama dalam kukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh klik link di bio Diana dan Diana akan bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.